Alright guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Okay, jadi lama dah kita tak buat YouTube punya video. So guys, video hari ni saya nak share dengan you guys. Okay, macam mana saya setting platform saya lah. Okay, untuk trade Bursa Malaysia. Right, so tanpa melengahkan masa, jom kita tengok. Right, okay. So ini adalah setting saya. Okay, di platform M+. So selalunya saya akan buka macam ni lah. So siapa yang selalu join live TikTok kita, right, you guys akan nampak saya selalu buka macam ni lah settings, dan belakang ni saya ada chat lah. Actually saya ada dua screen lah. Satu saya buka chat, satu saya buka platform macam ni lah. Dan belakang ni saya buka chat juga. So ada dua chat lah basically. Dua chat, satu chat screen lain, satu chat saya letak kat belakang ni. Okay, untuk saya tengok lah, right, counter yang tengah gerak lah basically. Okay, so you guys boleh tengok ini adalah platform M Plus online, alright. Dan features ni adalah percuma saja. Okay, siapa yang ada M Plus, you guys boleh buka features yang macam ni, alright. Okay, so saya settingkan macam ni. So, kena buka dekat Internet Explorer dan login je lah. Login je account M Plus tu dekat Internet Explorer, nanti you boleh adjust macam ni. So, apa yang saya tahu? Okay, saya nak share dengan you guys apa yang saya nampak lah. Apa yang penting info yang saya nak tengok dekat saya punya screen ni. So, dekat sini adalah saya punya watchlist. Okay, nama watchlist ni adalah hot. So, ini adalah counter-counter saya tengah tengok sekarang. Dnex, EG, okay, Pharma. Alright. So ni counter-counter saya tengah tengok, selalunya saya akan tahu dekat satu watchlist, saya akan tahu kat bawah ni lah. So kalau saya nak pergi dekat top active, saya boleh tekan je kat sini, dia akan main macam tu. Okay, tanpa dia ganggu saya punya setting dekat kanan ni lah, you guys boleh tengok. So saya pergi je dekat hot, saya pergi je dekat top gainers, okay, tanpa kacau saya punya kat sini. And then saya pergi top active, alright. Dan saya boleh pergi balik dekat watchlist saya hot tadi lah. So bila saya nampak counter, saya akan masukkan dalam saya punya watchlist ni. Alright. Jadi, macam mana saya setting saya punya platform ni, trading platform ni? First kali, you guys boleh nampak dekat atas ni, kita ada market depth. Alright? So, M Plus punya market depth ni, dia bagus sebab dekat bawah tu dia ada chart sekali. Okay. So, secara langsungnya, kan, you guys boleh tengok automatically dekat sini, market depth, and bawah ni ada chart terus. Okay, so dekat sini adalah intraday chart. Okay, so dekat intraday chart ni lah kita nak tengok, alright, movement untuk intraday, resistance untuk intraday. So macam DNEX ni kita dah nampak dia breakout dekat sini lah tadi, somewhere I think 315 macam tu, 315 320 dia breakout with volume. You guys boleh nampak ada kuning banyak kat situ, dia naik. Okay, so dekat sini kita boleh tengok market depth dia. Okay, kita boleh tengok intraday chart dia. Okay, and then kat bawah ni pula kita boleh tengok dekat sini dia punya harga open tadi, harga highest hari ni, harga lowest hari ni. Okay, dan dekat bawah tu, okay, kita boleh tengok time and sales. Okay, so basically time and sales ni adalah tickers, okay, untuk kita tengok baru ni tadi, berapa lot orang beli. So kita boleh tengok kat sini, guys boleh tengok. Okay, 252, 252, 253, ada orang beli 500 lot, 550, 55, 549, 219. Okay, so very straightforward dekat situ. And then comes the benda yang sangat-sangat penting, iaitu scanner kita. So dekat bawah kanan ni, you guys boleh tengok saya tahu scanner saya. Alright, so dekat sini lah saya akan sentiasa bukakan scanner saya, nampak. Okay, saya boleh nampak dekat scanner ni. Alright, okay, counter Kobe ada volume masuk. Alright, Eldridge ada, EG ada orang jual, EG ada yang jual. Okay, so saya boleh tengok EG ada yang jual. Okay, saya boleh nampak melalui scanner AMS ada lot besar jual kat situ. Okay, so bila ada counter nampak macam GWD ni ada volume masuk, okay, saya akan perasan, okay, GWD dah ada yang start beli ni, 92 sini, saya boleh nampak lah, basically, melalui scanner ni. So, selalunya, memang saya akan buka macam ni je, right, saya akan biar je macam ni, walaupun, contohlah, saya tengah, selalunya pukul 9, 10.30, memang 9, 10, 10.30 macam tu, saya memang akan duduk depan PC tengok lah, sambil saya buat TikTok live. Even saya tengah buat benda lain pun, selalunya saya akan biar buka macam ni je. Saya sandar ke, saya tengah relax ke apa ke, saya akan tengok lah. Kadang-kadang sambil tu saya tengok YouTube ke apa ke, saya akan buka screen ni, memang saya akan biar je macam ni. So, saya akan tengok dekat sini, in case Nation Gate ada volume masuk, Saipak ada volume masuk, saya boleh tahu. Jadi, bila saya nampak, okay, let's say tadi EGWD volume masuk, saya akan tengok dekat chart. Kalau counter tu memang saya dah biasa, memang saya dah tahu, okay, di tengah main apa semua, saya lebih familiar lah.
Tapi contoh let's say kalau akaunten tu memang, akaunten apa ni kan? Ataupun lama dah tak nampak Ustaz nak tiba-tiba naik balik ke? Contoh. Kan? Akaunten-akaunten yang mungkin dah main hari tu baru nak main balik. Okay, so macam EJWD ni pun saya akan tengok chart sebab saya nampak volume tadi. Okay, kita tahu dia buat ascending triangle breakout dekat sini. Kita nampak kat sini. Okay, so dia breakout, right? Dia breakout, dia naik sampai sini. Now dia ada buat retracement sikit. Okay, so first candle lah buat hijau dekat situ. Right? Dia breakout 90 sen. Okay, so adakah dia nak test balik dia punya high kat sini 95? Okay, 955 macam tu. So kalau kita tengok EG, alright, EG breakout lebih kurang pattern yang agak sama. Okay, tapi tak ada candlestick merah lagi. Okay, so guys boleh tengok kat situ high dia 191. Alright, so melalui menggunakan scanner ni, okay, from this scanner, saya jumpa counter-counter yang momentum lah basically. Nampak? Sebenarnya nampak SPCT ada yang jual, Dufu ada volume masuk. Okay, so macam ni lah cara saya setting platform trading and plus saya. Okay, so dekat sini saya punya watchlist, okay, counter-counter yang saya tengah nak tengok, saya tengah fokus, saya tengah kaji, saya tahu agak-agak dekat sini. Right, market depth dekat sini, intraday chart dekat sini, okay, dekat sini saya boleh tengok high, low saham tu, okay, right, dekat sini saya boleh tengok time MCI stickers dia, orang jual orang beli, dekat bawah ni saya boleh tengok, right, scanner dia. So bila saya nampak, walaupun saya tengah tengah fokus, contohlah saya tengah fokus GWD yang aku nak tengok lah breakout 92 sen, contoh. Okay, 90 sen adalah highest hari ni, so kalau dia breakout 90 sen ni, dia membuat intraday breakout lah. So, sambil saya tengah tengok GWD ni, saya tengah tengok, saya tekan macam ni, okay, saya boleh nampak Nation Gate boleh masuk. So, walaupun mungkin saya tengah fokus GWD, bila ada counter lain yang main, saya akan perasan, saya akan terus turunkan. Contohlah, kalau Nation Gate memang dah ada kat watchlist saya, macam nice je. Selalunya saya akan tengok chart dulu lah. Saya akan tengok chart, oh macam nice je Nation Gate ni. Kan? Contoh. Okay. So, kalau, counter tu memang saya tak familiar, of course lah, lagilah saya akan kaji lebih. Okay, kalau saya dah family sikit, mungkin saya akan tengok-tengok macam tu, macam dekat mana zone yang clear untuk aku nak tengok. Alright. So, itu saja guys. Market kita, agak hot hari tu, bulan Mei. Okay, awal bulan Jun ni. Okay, of course, kita nampak agak-agak slow sikit. But, however, kita ada banyak IPO yang nak datang. Khamis ni kita ada IPO Pentec. Next week kita ada IPO Samtec. Dua-dua IPO ni oversub 100 kali ganda lebih. IPO Pentec oversub lebih kurang 120 kali ganda. IPO Samtec oversub 110 kali ganda lebih kurang. Jadi kita nak tengok ada strong movement tak daripada dua counter ni. So, kepada yang tak dapat pun, mungkin, who knows, ada peluang untuk you guys nak tengok during. I'm not saying boleh beli first day, no. I'm not saying boleh beli or, boleh hold ke, no. Mungkin ada peluang, okay, kepada yang tak dapat, ataupun kepada yang dah dapat mungkin nak tambah, ataupun mungkin dah jual dulu, nak masuk balik, things like that. So, kita tak tahu, okay, kerja kita sebagai trader, kita nak kaji peluang yang ada. So, kita dapat ke tak dapat untuk IPO, kita masih nak tengok pagi IPO tu adakah, worth it untuk kita nak buat kajian kita untuk IPO Pentec dan Samtec. Okay guys, jadi I think itu saja untuk video ni. Recast, okay, macam mana saya setting trading platform saya. Alright, so if you guys ada any soalan, boleh komen dekat YouTube kita guys. So if you guys rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like dan sharekan kepada kawan-kawan you guys. So guys, I think itu saja. See you guys in the next video. Bye-bye.